Orang perempuan sini rakam media. Kita hormati rakam media. Pertuduhan ni saya bacakan bahawa kamu sekian hari bulan, sekian tempat, sekian waktu dengan secara tidak munasabah telah menjerut satu ekor anjing jantan menggunakan tali loop sehingga menyebabkan kesakitan ke atas haiwan itu. Oleh demikian, kamu telah melakukan kesalahan seperti mana section tadi. Please tell me mana perkataan bunuh. Please tell me mana perkataan seksa. Please tell me mana perkataan pukul. Please tell me mana perkataan memukul dengan kuat sehingga menyebabkan kematian. Rakan-rakan media, saya hormat tugas anda. I respect your job. Tapi jangan pesongkan sesuatu yang tidak wujud. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang menyokong kita, rakyat Malaysia, dan juga yang menjadi labelnya netizen. Please tell me di mana perkataan membunuh. Kalau pertuduhan itu tidak ada perkataan membunuh, so kepada mereka-mereka yang selama ini melabelkan Shah ni seorang yang kejam, membunuh dan sebagainya, saya rasa ini adalah peluang terbuka kepada anda untuk memohon maaf kepada seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun. Kedua, dengan jelas daripada hari itu di dalam sidang media dan hari ini pun dengan jelas dalam mahkamah, memang dia bukan seorang staf daripada mana-mana jabatan. He is not working with MBDK. Dia merupakan seorang sukarelawan. Please media, please rakan-rakan yang mendengar, tolong ambil perkara tersebut. Okey? Dan akhir sekali, saya nak ulang, kita nak ulang lagi sekali. Ada pun yang kata, oh jenis anjing tu adalah anjing jenis pitbull. Kita pun tak tahu ni jenis anjing baka apa ni. Saya hormat kepada Ketua Polis Selangor. Bila Ketua Polis Selangor kata, do not escalate. Do not escalate tu adalah amaran yang bagus daripada Ketua Polis Selangor. Amaran yang bagus daripada PDRM. Sebab jangan mereka-reka cerita. Especially mereka-mereka yang ada tugas atau tanggungjawab untuk melaporkan berita yang tepat. So berita yang tepatnya nombor 1, Shah dituduh di bawah Akta Kebajikan Haiwan Seksyen 29 dalam kurungan 1 dalam kurungan I, dan dia hanya dituduh untuk menyebabkan atau mendatangkan kesakitan. Ketiga, dia tidak mengaku bersalah. Keempat, dia mohon dibicarakan. Dia telah pun diberikan jamin sebanyak 6,000 dan akan hadir ke mahkamah untuk mempertahankan diri dia. Kemudian kita juga nak maklumkan bahawa bukan Shah sahaja dituduh di bawah seksyen yang sama. Wanita yang didakwa atau mendakwa dirinya sebagai pemilik anjing yang dikenali sebagai Rocky juga telah didakwa dengan 2 pertuduhan. Dan saya rasa peguam dia akan explain, tapi satu pertuduhan di mahkamah yang sama akan dibicarakan bersekali dengan Shah dan satu lagi di mahkamah magistrate, dan saya pun tidak pasti di bawah seksyen apa, tapi wanita tersebut ada 2 pertuduhan, Shah ada 1 pertuduhan.